Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan, melainkan semua ada malaikat raqib dan atid mencatat. Bodoh, catat. Bodoh. Catat. Gila. Sebab itulah saya pernah cerita Imam Ahmad Ibn Hanbal bila dia sakit, ada seorang salafus salih ziarah dia. Dia kata, guru aku iaitu Tawus bagi tahu. Dia kata ayat Quran yang saya baca tadi, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang diucapkan oleh manusia, melainkan semua akan dicatat oleh malaikat sebelah kanan dan kiri. Termasuk kita mengeluh, termasuk kita mengadu sakit, aduh, pun dicatat. Maka bila Imam Ahmad mendengar apa yang disebut oleh seorang salafus salih yang dicerita pada Tawus, lepas pada tu dia tak mengeluh langsung. Sakit macam mana pun dia tak sebut aduh. Sebab apa? Dia tak nak rekod amal dia ada perkataan, kalau tak dosa pun sia-sia. Betul tak? Kalau kita kata aduh, jadi pahala tak? Sakitnya jadi pahala. Jadi bila sakit sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dapat pahala. Jadi Allah beritahu, ni. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang dilafazkan daripada apa-apa perkataan kecuali di sisi seseorang ada malaikat. Malaikat tu bukan nama tapi sifat. Raqibun atid, dua sifat kepada satu malaikat. Raqib mana dia? Sentiasa mengawas. Atid mana sentiasa hadir. Dua sifat tu menakutkan. Ni sekarang pun ada bersama kita, sentiasa mengawas. Dia akan catat apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, apa yang kita terlintas.